psychologically, manusia bila tiada, dia akan try hard tunjuk dia ada. Cuma ada beberapa benda yang saya nak kita sama-sama belajar, termasuk saya ni yang pengguna social media ni. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, dia, kawan-kawan saya ni bukan seorang dua tau, ramai yang kalau kat social media ni kehidupan dia diidamkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan, saya pun teringin nak ada live macam dia kalau apa yang dipaparkan kat social media, kan, dengan dia punya rumah, kereta, fame, job. Dan dia akan cakap, Ustaz, saya sebenarnya nak cerita lah Ustaz, masalah saya. Dia cerita. Tuan-tuan, ada di kalangan mereka yang sebenarnya diorang dah tak nak hidup lah. Kalau boleh, diorang nak tamatkan riwayat hidup mereka dah. Dia rasa hidup mereka kosong, mereka rasa macam diorang ni macam hidup diorang paling tak best, dia rasa macam bestnya hidup macam orang lain. You know? Saya pelik macam, kau ni punya kehidupan semua orang nak kot. Apa pasal pula kau dah tak nak hidup? Macam ni, sebenarnya di social media, manusia memilih juzuk-juzuk yang dia nak paparkan saja dalam kehidupan dia dekat social media. Yang helok-helok je. Tuan-tuan, kalau gambar pun kita pilih, apa lagi cerita kisah kehidupan kita? Dan satu lagi tuan-tuan, banyak kat social media, banyak yang terpaksa kalau ayat mudah dia kena exaggerate. Sebab dia tak perlu nak rasa try hard tunjuk dia terpaling, sebab effort dia, diri dia dah proof. Tuan-tuan, orang yang tunjuk kereta dia hari-hari dekat social media, tunjuk dia punya kekayaan, duit cash di depan meja, selain daripada tuan-tuan pergi cari dia, kita tahu ni semua belum cukup kaya pun. Kadang rupa-rupanya nak ajak masuk dia punya MLM lah, dia punya apa forex lah, apa semua kan. Endingnya end up bila tengok rupanya ini kereta sewa. Jadi somehow tuan-tuan, itu bukan kereta dia pun, dia bukan duit dia pun, sebab dia kena try hard. So orang yang betul-betul kaya tuan-tuan, dia tak payah try hard. Sebab tu sama juga dalam perkahwinan. Tuan-tuan jangan terkesan sangat kalau ada orang try hard tunjuk dia bahagia kat social media. Bila kita faham tentang prinsip manusia tak ada, dia akan tunjuk dia ada, kita akan kesian kat orang tu. Macam ni tuan-tuan, orang yang betul-betul bahagia kat rumah tangga, dia tak sempat share pun. Sebab dia terlalu sibuk dengan kebahagiaan dia.